Sekarang mak tahu kenapa mak minta kerja tak pernah dapat. Sebab rupa-rupanya mak boleh bekerja dari rumah. Jadi ibu saya menjahit. Jadi dia dalam masa sama dia sangat aktif dalam persatuan. Dan bukan itu saja, dia pun berkongsi maklumat lah. Itu saya lihat sangat menarik lah. Dia berkongsi maklumat, okey, kalau ada contoh lah, kami duduk di PPR. Jadi kalau di PPR tu ada seorang ni, dia OKU. Jadi mak saya, dia tahu bantuan-bantuan ni. Dia rasa satu keseronokan, satu dia rasa puas hati, dia dapat bawakan penyelesaian tersebut kepada yang memerlukan. Jadi mungkin di situlah saya melihat program Kasih Nita ini kerana bila dia adalah satu rasa, satu kita mahukan program kerajaan ni tepat kan pada keluarga besar. Dan untuk JPW sendiri kami rasa apa lagi yang kita boleh hulurkan. Jadi saya dari tim dan kita banyak berbincang dengan pelbagai pihak dan kita rasa yang inilah sebab tu saya rasa intervensi. Dan bukan itu saja, kadang-kadang maklumat kerajaan ni, program kerajaan ni susah nak sampai kan. Jadi sebab itulah kita ada Prisma Nita yang boleh dicapai menerusi, boleh datang, boleh menelefon, boleh menghantar email. Nanti kita cuba buat pada betul. Suara Kasih. Hai, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan kami dan selamat datang ke Suara Kasih Podcast, ruang di mana suara yang sering tidak didengari akhirnya diberi tempat untuk bersuara. Hari ini sebenarnya kita nak membawa satu perbincangan yang sangat dekat dengan realiti masyarakat kita, pastinya tentang anda semua, ibu-ibu tunggal, wanita-wanita kuat yang berdiri sendiri untuk membesarkan anak anda. Tuan-tuan dan puan, pastinya ini untuk mengharungi kehidupan kita tanpa pasangan di sisi kita. Namun kita masih lagi terus berjuang untuk masa depan keluarga kita. Persoalannya dekat sini, adakah mereka benar-benar mendapat apa yang mereka layak untuk terima daripada sistem yang ada? Ataupun masih ada lagi jurang yang perlu kita perbaiki? Dan anda akan bersama dengan saya, Anim Izzati. Kita akan mengupas isu ini bersama dengan seorang tokoh wanita yang tidak asing lagi. Saya perkenalkan kepada anda semua Puan Hanani binti Sapit bersama dengan saya selaku Ketua Pengarah dari Jabatan Pembangunan Wanita JPW di bawah kepimpinan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Hani. Pastinya kehadiran Puan KP hari ini dalam Suara Kasih Podcast satu yang ditunggu-tunggu. Untuk permulaan pastinya nak perkenalkan inisiatif, nak fokuskan kepada bagaimana kita nak memahami tentang keadaan sistem ibu-ibu tunggal yang perlu kita perhalusi dan bantu. Inisiatif demi inisiatif yang dilaksanakan kan pastinya banyak sebenarnya peranan besar yang sebagai wanita perlu kita lalui. Pelbagai inisiatif seperti kalau kita boleh katakan bantuan kebajikan, program pembangunan ekonomi dan juga sokongan psikososial serta usaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. Dan dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, JPW bukan sekadar memberi bantuan sementara tetapi turut memberi fokus kepada pemerkasaan jangka panjang termasuk peluang kemahiran, anda juga ada perlindungan sosial dan juga kepada golongan wanita, ibu tunggal seluruh negara. Kami di sini akan bersama-sama dengan anda. Jadi hari ini kita akan bincangkan tentang apakah sebenarnya yang layak ibu tunggal dapat dan sejauh manakah sebenarnya dasar serta program-program kerajaan benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan. Jadi kita bersama dengan Puan KP sekali lagi, Puan Hanani. Kita nak kongsikan yang pertama sekali untuk kita fahami dengan lebih lanjut inisiatif yang diadakan. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Anim Izzati yang dapat bersama saya dan juga JPW pada hari ini. Jadi kalau kita lihatlah kalau kita melihat, kita ambil secara keseluruhan rakyat di Malaysia. Kalau di Malaysia ini, daripada keseluruhan penduduk, 47.5% adalah wanita. Manakala lebih sedikit saja daripada 5% adalah lelaki. Jadi kalau mengambil itu saja, maknanya dari segi kedudukan, keperluan tentang mengangkat taraf itu, rakyat Malaysia, kita perlu mengangkat keduanya. Wanita dan lelaki bila kita kata dalam konteks pembangunan negara, pembangunan masyarakat dan juga pembangunan negara. Jadi saya ingin membawa saudari Hanim pada tahun 2022 Jabatan Perangkaan telah menyatakan bahawa jumlah ibu tunggal di Malaysia ini hampir 1 juta. 1 juta adalah satu jumlah yang besar kerana kalau kita lihat ibu tunggal ini ramai yang berjaya. Tetapi kita tidak nafikan
masih ramai yang memerlukan ya untuk kita bersama-sama membawakan inisiatif untuk kita mengangkat martabat mereka. Bila kita kata mengangkat martabat, tadi Hanin sebutkan bahawa sebagai ibu tunggal lah, kita lihat rata-rata dalam kajian yang kami laksanakan pada tahun 2021, lebih daripada 70% menyatakan adalah isu kewangan. Isu macam mana untuk meneruskan kehidupan, bagaimana untuk membawa anak-anak ya meniti masa hadapan. Sedangkan kita juga tahu kebanyakan ibu tunggal ini ya adalah juga sebelum menjadi ibu tunggal ini mereka tidak begitu aktif dalam bidang ekonomi. Betul. Jadi 72% pada waktu itu kita laksanakan kajian adalah masalah kewangan. Dalam masa sama juga kita dapati bahawa ibu tunggal ini antara perjuangan mereka lah, dan kalau kita laksanakan kajian tersebut pada tahun itu adalah bancian pada tahun 2021, 2022 laporan dikeluarkan, kita dapati dalam tempoh 4 tahun yang berlalu ini, kebelakangan ini kita dapati juga bahawa ibu tunggal ini bertarung. Kita banyak dah dengar kes-kes di mahkamah yang belum selesai, perceraian yang belum selesai, nafkah anak yang belum selesai. Dan kebanyakannya kalau kita lihat bila berlaku perceraian atau kehilangan suami ya, anak-anak itu berada di bawah tanggungjawab ibu. Betul. Ibu tunggal itu. Jadi di sinilah perlunya selain daripada kita lihat tadi aspek perundangan, perceraian belum selesai, nafkah anak masih terabai, dan kemudian dia perlu boleh bangkit. Dan untuk bangkit ini juga kita rasakan bila kita melaksanakan advokasi, kita memberitahu wanita apakah hak-hak mereka. Sebenarnya kalau kita berhenti sekadar memberitahu, kita tidak memberikan penyelesaian yang diperlukan. Betul. Jadi untuk itu daripada tahun 2022 kemudian pada tahun 2023 kita mulakan dengan pilot. Pilot pada waktu itu program kasih ibu tunggal juga, tapi namanya tu lain sedikit. Nama Prokit. Jadi kalau kata Prokit ni tak boleh nampak ibu tunggal tu. Jadi 2023 kita laksanakan di Lembah Kelang. Pada tahun 2024 kita bawa ke zon Borneo dan kita dapati memang keperluan itu adalah benar. Maknanya ibu tunggal ini memerlukan satu program yang bercakap tentang hak mereka dari segi perundangan, bercakap ataupun membantu mereka, menyelaras mereka bagaimana mereka mencari ikhtiar ya untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tapi lagi satu juga yang penting komponennya adalah dari segi kestabilan emosi ibu-ibu Itu yang tunggal paling ini. penting sebenarnya. Yes, kerana pancaroba ataupun cabaran daripada perceraian itu sendiri membawa satu kesan mungkin mereka rasa kecil. Betul. Mereka rasa kecil, mereka perlukan kekuatan untuk bangkit. Untuk bangkit perlu dipadankan dengan bentuk-bentuk macam mana mereka ingin menjalani ekonomi. Dan kemudian juga cabaran peringkat psikososial bila menuntut tu seolah-olah mereka ni meminta-minta. Itu tidak sihat untuk ibu-ibu tunggal ni. Betul. Jadi daripada dua siri pilot pada tahun 2025, kita jenamakan semula dengan nama yang lebih dekat dan terus faham. Jadi kasih ibu tunggal. Kerana kami percaya kalau nama tu terlalu kompleks, seolah-olah berbunyi projek-projek berteraskan. Kalau Prokit tu kita pun tak pasti kan projek ataupun anak yang gagah. Ya. Bantuan untuk anak. Bantuan. Jadi kita jenamakan sebagai kasih Nita. Kalau dia boleh jadi kasih wanita, tapi IT tu adalah ibu tunggal. Jadi dia dua-dua. Itu Kita dia. kasih kepada wanita, dan wanita yang kita sasarkan pada kali ini menerusi kasih Nita adalah ibu tunggal. Jadi pada tahun lepas kita luncurkan semula dengan nama baru, dan pada tahun lepas kita pun dapati tidak cabaran sebagai ibu tunggal ini bukan hanya di Lembah Kelang maupun di zon Borneo, seluruh negara. Betul. Jadi tahun lalu kita laksanakan program ini berdasarkan zon. Tapi kalau kita lihat berdasarkan zon, perjalanan dan sebagainya, alhamdulillah pada tahun ini kita memperolehi peruntukan yang cukup supaya kita dapat buat seluruh negara tanpa mengikut zon. Dan saya ambil ini sebagai keprihatinan kerajaan bagi membela ibu tunggal. Betul. Jadi dia ada semua, dia ada elemen pemerkasaan, ada elemen macam mana kita menyantuni potensi diri ataupun menyantuni keperluan psikososial mereka, macam mana kita nak berikan dia harapan dan semangat, dan mereka perlu bangun. Dan juga berbentuk intervensi dengan penawaran
khidmat guaman Okay. kepada ibu-ibu tunggal yang berada dari segi cabaran lah, dari segi kedudukan pendapatan. Jadi sebab kita mahukan antara yang mereka bangkit dan kes mereka dapat kita selesaikan. Sebab yang paling penting ibu-ibu ini dia punya anak-anak. Jadi nafkah anak itu dapat diperolehi seperti mana kerana itu adalah hak kepada wanita-wanita ini. Dua jenis kehilangan yang kita alami sebenarnya dalam perceraian. Satu kehilangan yang dalam kebencian, maknanya mungkin perceraian, pergaduhan yang memberi kesan kepada emosi dan juga sosial anak-anak. Satu lagi kehilangan sebab meninggal dunia. Kita kehilangan suri hati kita kan, cinta kita. Itu pun menjadikan seseorang boleh hancur. Dia nak bangkit semula perlukan sokongan. Seperti mana inisiatif ini juga membantu kalian semua ibu-ibu tunggal dekat luar sana. Sebenarnya Puan Hanani, bila kita melihat kepada data, statistik kan, ibu-ibu tunggal ni apa yang struggle mereka? Selain daripada kewangan, di mana kita tahu itu mencatat carta yang paling tinggi. Selain daripada itu, adakah emosinya yang tercalar? Adakah sebenarnya mereka tak ada tempat untuk bergantung? Pandangan, persepsi masyarakat yang sekarang ni saya rasa 2026 mesti ada lagi orang memandang serong terhadap title janda. Bagaimana pandangan Puan Hanani terhadap perkara ini? Kalau kita lihat cabaran sekiranya seorang wanita itu kehilangan suami kerana perceraian maupun kehilangan suami kerana perpisahan, suami meninggal. Yang pertama, kalau kita lihat ada juga wanita ini dia kehilangan punca pendapatan ni. Suami baik ni, kalau dia adalah menjadi balu baik suaminya, tetapi dia menghadapi cabaran untuk mendapatkan haknya. Kita boleh lihat sebagai contoh, saya bagi contoh yang kita lihat dalam insurans atau simpanan. Kan, sewaktu kita buka account atau kita dapatkan all those facilities tu, kita mungkin letak nama parents kan. Jadi kita tak tukar nama. Ini innocent saja. Jadi bila pergi suami tersebut, nama tu sebenarnya, nama yang ditulis tu dia sepatutnya bertindak sebagai pemegang amanah. Perlu disalurkan. Tapi ada juga berlaku Waris-waris merebut. ada. Ini adalah tentunya bila berlaku kematian, suami meninggal dunia, dan ibu itu pula tiada anak lelaki, dia lagi ialah bahagian wanita sedikit Jadi di sini dia boleh kehilangan semua, termasuk kehilangan tempat berteduh. Kehilangan kereta, simpanan. Ini kita bercakap suaminya baik saja, tapi dengan perpisahan tersebut. Dan lebih mencabar kalau wanita tersebut memang merupakan seorang suri rumah yang dalam perkahwinan tersebut memang menjalankan tugas sebagai orang kata suri rumah, tapi memastikan keluarga berjalan lancar, tapi dia tidak punya ruang untuk menjana pendapatan. Dia bermula dari bawah. Dan lagi satu juga bila perceraian. Yang ini bila perceraian ni banyak juga yang baik-baik berpisah. Walaupun baik-baik berpisah pun menghadapi cabaran untuk menuntut hak, right? Tapi ada juga yang memang jadi terlalu payah untuk berunding. Jadi di sini, dan kalau kita lihat, itulah kita bawakan bagi kasih nita ini bukan hanya advokasi apakah hak kita sebagai wanita, tetapi bagaimana agensi dapat berkolaborasi dengan persatuan-persatuan guaman ataupun Jabatan Bantuan Guaman contohnya. Maknanya kita melihat keseluruhan penawaran daripada pelbagai pihak, bagaimana kita dapat angkat wanita tersebut untuk mereka beroleh peluang untuk kes mereka itu selesai dan mereka dapat meneruskan kehidupan dengan hak yang memang ada haknya untuk memelihara anak-anak. Dan saya ingin kongsikan pada minggu lalu saya telah ke Perak. Beliau penerima ini merupakan seorang wanita dengan 5 orang anak. 5 orang anak. Jadi telah berpisah untuk 7 tahun. Kesnya dia tidak mempunyai kemampuan untuk membawa ke mahkamah. Jadi melalui kasih nita ini, dia Ini kes hak jagaan. Dia dua, nak cerai pun tergantung. Jadi nak menuntut hak pun payah dan kadang-kadang dia bila begitu dia akan jadi muflis bila dia tak mampu nak beli anak-anak. Jadi dia bercerita dengan saya, dia sangat gembira daripada program kasih nita tahun lalu yang berakhir secara fizikalnya pada bulan 9. Pada tahun ini kes cerai dia dah sah, dah selesai lah. Dan peguam yang sama sedang mewakili beliau untuk nafkah anak. Ya Allah, satu penantian yang 7 tahun penyiksaan yang saya rasa tak tahulah macam mana nak digambarkan perasaan dia.
gantung tak bertali, tak ada perasaan tak kan. bertali. Akhirnya alhamdulillah. Jadi yang saya nampak bila dalam wanita-wanita yang hadir ke bengkel-bengkel ni daripada tahun lalu, mereka tidak sangka tau ada ruang untuk macam mana mereka nak bangkit. Satu lagi, bila kita adakan program ini, mereka bertemu sesama sendiri. Bertemu sesama sendiri ini memberi mereka jadi komuniti. Saya tidak berada dalam Kemeluk ini berseorangan. Betul. Dan bila dia mendengar cerita orang lain, dia rasa dari beberapa segi mungkin saya lebih baik. Ataupun kita jumpa juga yang berhati wajah, dia kata tidak, saya hadir untuk mendapatkan sokongan psikososial untuk mengetahui potensi dan bagaimana saya nak membawa diri saya dalam keadaan rasa sedih yang berpanjangan. Jadi dia ada pelbagai, dan sebenarnya dalam satu-satu lokasi itu kita ada sehingga 150 orang ibu tunggal yang terpilih untuk hadir secara fizikal ya. Mereka saling menyokong di antara satu sama lain. Dan kisah-kisah kejayaan pada tahun lalu kita dapat sediakan 90 yang kita dapat sediakan peguam, sebab tahun lepas kita baru cuba melihat satu penawaran baru. Jadi daripada jumlah tersebut terdapat 5 yang telah pun selesai. Dan kalau kita lihat seolah-olah less than 6 months. Betul. Boleh. Dengan inilah kita bekerjasama dengan pelbagai pihak. Peguam kalau Sabah Sarawak dia tidak boleh peguam di sebenarnya tidak boleh di sana, tapi kita dapat menyediakan peguam-peguam untuk tampil. Jadi mengambil semangat itu, kita rasakan kadang-kadang dalam perjalanan ini sambil mereka menuntut hak tidak cukup. Macam mana nak meneruskan kehidupan untuk esok hari. Jadi di sini kita adakan juga program pertama sekali kalau kita lihat data awal 70% memang ada masalah kewangan. Macam mana untuk mengurus kewangan dan susun semula kan ada tu berstatus muflis. Macam mana menerusi tahun lalu rakan strategik kami adalah AKPK. Kita susun balik dari segi pengurusan kewangan supaya mereka keluar daripada status muflis. Dan kemudian disokong oleh program-program yang lain. Dan program Kasih Nita ini juga setelah mereka selesai disambung oleh program lain di peringkat JPW yang berteraskan kepada peningkatan pendapatan. Ada juga kita padankan dengan peluang pekerjaan, dan kalau saya boleh patah balik sedikit pada tahun 2024 lah. Waktu itu yang kita dah mula, kita bekerjasama dengan pihak korporat. Pada waktu itu ada wanita-wanita ini, dia bukan saja gigih. Mereka memang gagah. Memang masa kecil menjadi tentera. So mereka menjadi truck driver dan pendapatan mereka bila kita pergi mencapai lebih daripada 3,000 sebulan. Jadi sangat luar biasa, sebab bila kita tengok kan ada satu titik yang kita tak nampak kat mana cahayanya. Bila nampak sedikit sebanyak inisiatif yang diberikan, menjawab soalan saya sebenarnya seterusnya sepatutnya. Saya nak tanya kepada Puan KP, macam mana kita nak katakan betul-betul bantuan ni sebenarnya kita terima? Itulah dia tadi. Ada testimoni yang kita panggil, hasil daripada segala inisiatif yang telah pun diberikan, yang dah mendapat pekerjaan, pendapatan tetap mereka. Puan KP, mungkin kalau saya boleh ceritakan sedikit kan, bila menjadi ibu tunggal, 2 tahun lepas saya berada pada fasa yang titik terendah seorang wanita lah. Kita mengalami fasa perpisahan dan saya rasa mungkin ada jugalah sedikit dalam hati Puan KP memahami situasi yang saya alami kan. Bila kita kehilangan tempat kita bergantung, anak kecil lagi kan, nak membesar, nak meneruskan pekerjaan ini, kita boleh senyum depan kaca TV, tapi dalam hati siapa yang tahu kan, struggle kita, hilang tempat bergantung. Emosi ni direntap. Emosi ni bagaikan kita tak tahu apa benda yang kita boleh lakukan. Adakah itu juga yang dialami oleh ibu-ibu tunggal di luar sana apabila mereka berjumpa dan mengatakan apa yang mereka alami? Saya ke Kelantan tahun lalu. Saya bertemu dengan seorang pengusaha keripik lah. Dia berniaga di sebuah kedai yang sederhana, anak-anaknya membantu di dapur. Menurut beliau, sebenarnya JPW program kami memang kumpulan sasarnya wanita lah. Jadi beliau mengikuti program peningkatan pendapatan satu ketika dulu. Nah pada waktu itu nama dia Dewi lah pada ketika itu. Jadi dia ucapkan terima kasih. Dan dia ceritakan dia adalah suri rumah yang taat, yang baik. Suaminya pun baik. Tapi bila suami pergi, ia adalah cabaran yang benar ya. Jadi dia JPW, Pejabat Pembangunan Wanita Kelantan, telah menghulurkan tangan dan membuat pemadanan. Sebab mereka pada waktu itu sangat fragile. Tiba-tiba saja perlu keluar rumah untuk memastikan keluarga itu dapat terus berdiri. Jadi dipadankan, kemudian kita padankan juga dia dengan
yang inilah juga peranan Pejabat Pembangunan Wanita di Peringkat Negeri. Kita padankan tentang mungkin perlukan peralatan, perlukan latihan keusahawanan. Ini sebelum ada Kasih Nita, dan akhirnya dia membuat keripik. Tetapi anak-anaknya baik-baik. Jadi bila saya pergi itu, beliau menyatakan bahawa sekarang dia telah membayar cukai. Saya dapati untuk satu perusahaan yang sederhana tapi cukup, anaknya pandai, sedang belajar, dia telah bangkit dan dia telah dengan bangga, bukan bangga lah, bersyukur, dia juga dapat membantu orang lain. Jadi di situlah saya melihat sebenarnya apa yang kita hulurkan mungkin kelihatan kecil, tetapi bagi kumpulan sasar itu adalah besar, kerana di kala kita tidak tahu mahu ke mana, yang inilah yang kita mahukan. JPW ada. Sebab itu juga kalau kita lihat di hadapan tu ada Prisma Nita, kalaulah kita ada kadang-kadang kita ni bila datang satu cabaran sebenarnya kenapa kita rasa ada anxiety. Ada anxiety, lepas tu pendapatan pun tak ada. Lepas tu kes belum selesai. Terlalu pelbagai. Saya tak tahu saya nak pergi mana kerana terlalu pelbagai. Jadi yang ini juga kita buka pintu kita. Datanglah ke Prisma Nita, boleh call juga. Sebab kita pun faham bila orang tu menghadapi cabaran, dia bukan semestinya duduk dekat dengan pejabat kami. Dia mungkin jauh, menerusi email, boleh datang dan kita cuba buat pemandangan. Kalau memang ada program di pihak kami, dia akan masuk program kami. Tetapi kami juga membuat pemandangan kepada pihak-pihak lain. Itu antaranya. Dan kalau nak lebih dekat lagi, saya melihat wanita ni saya melihat ibu saya sendirilah. Sebab tu saya berusia 15 tahun, ayah saya telah pergi dengan dia terminal kanser lah kan. Jadi dia pergi, ibu saya seorang tukang jahit. Masa tu dia buat sebagai aktiviti sokongan lah. Dan beliau mengambil satu keputusan yang besar. Beliau rasa kalau untuk kita, orang kata bisnes nak ada, dia perlu duduk di bandar besar. Dan kami kekal di Johor Bahru. Dan di situ beliau menjahit dan beliau memberitahu saya. Dia kata, sekarang mak tahu kenapa mak minta kerja tak pernah dapat. Sebab rupa-rupanya mak boleh bekerja dari rumah. Jadi ibu saya menjahit. Jadi dia dalam masa sama dia sangat aktif dalam persatuan. Dan bukan itu saja, dia pun berkongsi maklumat lah. Itu saya lihat sangat menarik lah. Dia berkongsi maklumat, okey, kalau ada contoh lain, kami duduk di PPR. Jadi kalau di PPR tu ada seorang ni, dia okey you. Jadi mak saya, dia tahu bantuan-bantuan ni. Dia rasa satu keseronokan, satu dia rasa puas hati, dia dapat bawakan penyelesaian tersebut kepada yang memerlukan. Jadi saya membesar dalam keadaan begitu, tapi saya rasa kehidupan saya gembira saja. Sebab mak saya ada satu wajah yang gembira saja. Kita boleh lalui ini semua. Positif lah mak. Positif. Tapi bila dia susah dibantu orang juga. Tapi bila dia dah berusia, dia kata sebenarnya bukan mudah, tapi dia meletakkan wajah yang kuat supaya kita rasa okey. Jadi mungkin di situlah saya melihat program Kasih Nita ini, kerana bila dia adalah satu rasa, satu, kita mahukan program kerajaan ni tepat kan kepada kumpulan besar. Dan untuk JPW sendiri kami rasa apa lagi yang kita boleh hulurkan. Jadi saya dari tim dan kita banyak berbincang dengan pelbagai pihak dan kita rasa yang inilah, sebab tu saya rasa intervensi. Dan bukan itu saja, kadang-kadang maklumat kerajaan ni, program kerajaan ni susah nak sampai kan. Jadi sebab itulah kita ada Prisma Nita yang boleh dicapai menerusi, boleh datang, boleh menelefon, boleh menghantar email. Nanti kita cuba buat pada. Jadi begitulah. Kita tak pernah minta untuk menjadi ibu tunggal. Kan? Tak ada orang yang berkahwin nak bercerai. Tak ada orang yang berkahwin mengharapkan agar dia kehilangan segala yang dia ada kan. Pantaslah dengan keadaan itu. Dan lagi satu, kalau kita lihat pada tahun lalu, kita telah mulakan lah program Aku Wanita, advokasi kesetaraan untuk wanita. Dan kalau kita lihat juga tahun inilah somehow lah banyak juga ibu-ibu tunggal ini menjadi ibu tunggal memilih untuk berpisah untuk lebih selamat. Jadi Kasih Nita ini juga disokong oleh program lain berbentuk keselamatan juga dan kebajikan, dan yang ini kesejahteraan. Jadi bagaimana kami melihat, macam tadi saudari Ani menyatakan kan, adakah hanya satu advokasi? Tidak. Dia tidak berhenti dalam bentuk advokasi. Kita tukarkan apa yang kita jumpa apabila kita bercakap dengan wanita, apa yang mereka perlu.
kepada satu bentuk inisiatif yang dapat satu menjadikan wanita lebih sejahtera dan satu lagi untuk mengangkat taraf wanita. Jadi itulah secara orang kata bagaimana di antara satu inisiatif di bawah JPW sebenarnya dia berkait dengan inisiatif lain yang juga di bawah JPW. Ya. Pastinya ini adalah satu usaha yang besar apabila kita boleh melakukan kerjasama strategik bersama dengan pihak lain, NGO yang terlibat dan sebagainya. Tapi penggeraknya JPW bersama dengan anda. Ibu-ibu tunggal, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi bersama dengan kami dalam Suara Kasih Podcast, dan pastinya ini adalah inisiatif untuk ibu-ibu tunggal di luar sana, wanita-wanita yang rasa seringkali anda punya hati suara tidak didengar. Kami di sini akan kongsikan bagaimana inisiatif ini dapat bantu anda. Jadi Suara Kasih Podcast, kita bersama dengan Puan KP kita, Puan Hanani. Dan terima kasih kerana anda masih lagi bersama dengan kami. Ini adalah satu inisiatif dan juga Suara Kasih Podcast ini dibawakan khas daripada Jabatan Pembangunan Wanita. Baiklah Puan KP, kita teruskan sahaja perkongsian kita. Puan KP, pastinya kita nak tahu kan, inisiatif yang dilakukan kepada ibu-ibu tunggal ini berbeza-beza. Yes. Setiap daripada kita ada struggle masing-masing. Yes. Bagaimana kita nak faham sebenarnya keperluan individu itu dan takat mana yang kita ni sebagai seorang ibu tunggal layak untuk dapatkan bantuan daripada JPW itu? Okey. Kalau kita lihat pada tahun lalu kita ada dua fasa lah. Fasa pertama memang semua ibu-ibu tunggal yang menyertai program Kasih Nita ini akan mengikuti modul perundangan, modul kewangan dan juga modul proteksi diri. Dan kemudian mereka memilih yang mana mereka sangat perlukan. Jadi ada yang kemudiannya bila bersemuka tu dia tu memilih modul perundangan, ada tu untuk mendapatkan sokongan psikososial, dan ada juga yang memang sangat melihat bagaimana mereka ingin bangkit dari segi ekonomi. Jadi tapi sebenarnya bila kita turun tu pasukan kami dan JPW turun sama, sebenarnya dalam setiap seorang mereka itu mungkin mereka masih juga memerlukan peguam walaupun mereka sedang menyusun kedudukan kewangan dia. Dan ada juga macam saya nyatakan dia memerlukan modul kewangan tetapi dia juga memerlukan sokongan psikososial. Jadi untuk itu kita ubah tahun ini, jadi semua peserta-peserta Kasih Nita 2026 akan melalui ketiga-tiga modul secara atas talian dan secara bersemuka. Okey. Jadi just to share lah, tahun ini bila kita buka iklan Kasih Nita itu sehingga tarikh tutup itu yang berminat terdapat 8,800 dan ada juga lelaki. Cuba buat masa ni utama kami wanita lah. Yalah, Walaupun tidak dinafikan lelaki juga menghadapi cabaran, tapi kita fokuskan pada wanita. Dan kita pun telah selesai fasa 1 pada akhir bulan 4. Maknanya mereka dah mendengar, dan bukan itu saja. Apa yang disampaikan sewaktu sesi atas talian itu kita kongsikan untuk semua. Maknanya dan di situ kita ada dari segi AKPK, kita ada sama ada daripada Jabatan Bantuan Guaman sebagai perantara, dan juga kita ada macam mana kita nak menyantuni mereka melalui modul psikososial kita. Jadi kita buat beberapa siri dan kita juga mengambil kira ibu-ibu ini, ibu tunggal ni sebenarnya satu golongan yang kuat. Mereka ini mungkin pada hari yang bekerja tidak dapat untuk duduk di rumah. Jadi kita membuat hujung minggu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada pasukan kami yang memang kita adakan di hujung minggu sebab kita juga ingin tahu apa yang mereka ingin kongsikan. Dan kalau saya boleh kongsikan saudari Anim, bila kita mesyuarat online lah mesyuarat atas talian ni adalah akan keluar thumbs up, adalah akan keluar love kan. Yalah, tapi betul. tidak berhenti sepanjang pagi sampai petang. Allah. Ya. Jadi kita melihat sebenarnya mereka sedang berinteraksi. Mungkin mereka rasa didengari dan mereka boleh bertanya. Kenapa kita buat online dulu? Sebab untuk kami pergi kepada 8,800 yang berminat itu perlibatan itu kalau kita tak ada secara atas talian, kita tak akan dapat pergi pada semua. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat maklumat itu dan boleh jadikan rujukan. Tetapi apabila kita ke lokasi, tahun ini alhamdulillah ke semua lokasi ini kami sasakan kita akan ada secara bersemuka yang juga menjalani ketiga-tiga modul ini bersama pakar-pakar kita adalah selama 2,000 orang. Jadi 25% lah. 25% daripada jumlah yang cukup banyak sebenarnya.
Maknanya tak salah lah kalau apa yang saya tengok dekat social media sekarang kan, Puan KP, Ya. semua cerita tentang menjadi mangsa seorang lelaki narsisis yang pernah mungkin bukan sahaja jiwa mereka yang direntap, tetapi duit ditinggalkan dengan hutang, sekarang struggle dengan hak penjagaan anak. Terlalu banyak sangat dekat social media. Saya faham sebenarnya social media ni bukan satu tempat yang paling tepat untuk kita luahkan segala rasa dan meminta bantuan, tetapi di situlah baru suara mereka didengari. Jadi, terima kasih Saudara Hanif. Kalau kita lihat ya, untuk jabatan kerajaan lah ataupun kementerian, kita juga mahukan penyampaian program-program kerajaan ini tidak bersifat pada pandangan saya. Kebetulan ibu saya pernah adalah ibu tunggal. Jadi saya boleh relate. Tetapi tidak. Sebab itulah kita juga dapatkan input-input. Terima kasih kepada wanita-wanita hebat di luar sana. Kita baca itu di kementerian inilah, di peringkat menteri, di peringkat ketua. Kita baca dan kita corakkan program kita. Sebab itu kita bergerak from perintis, sebab kita takut kita pergi kepada sesuatu yang besar. Tapi ada tak? Perlukah program itu? Betul. Dan kita lihat, okey, kita cuba dulu tahun lepas dengan sasaran 100, kita beri bantuan guaman. Tetapi sebenarnya, kalau kita hadir ke lokasi dan juga di atas talian, kita dah ada template dah. Kami mengucapkan terima kasih kepada rakan strategi JPW. Kita dah ada template. Kalau wanita ini ingin lawan sendiri pun dah ada dah teksnya. Macam mana dia nak ni? Katalah dia sampai, pihak lelaki tak sampai pun ada cara dia boleh minta. Jadi all the cuts tau. Kaedah-kaedah yang dia boleh buat supaya dia didengari tidaklah sampai tertangguh 6 tahun dan lebih lagi. Betul. Itu yang sebenarnya ramai cakap. Dah berapa tahun turun naik mahkamah. Yang tak selesai kes-kes hak penjagaan anak. Tuntutan nafkah. Dibiarkan sahaja begitu. Dan saya ada juga menerima daripada penjawat awam sendiri menulislah, dia menuntut kita perlu menyemak semula kan. Sebab kadang-kadang bila kes tu berpanjangan, dia punya Iuran guaman pun boleh lebih RM100,000. Jadi sebab itu ramai wanita kata tidak mengapalah. Kalau dia dapat kerja, dia boleh besarkan anak, dia memilih jalan tersebut. Ya, Puan KP, maaf mencelah. RM3,000 untuk buka kes file saya. Kalau ada tuntutan yang kita nak masukkan lagi, tambah lagi RM3,000. Betul. Kalau mereka yang bekerja office hour sebagai admin, itu je gaji yang mereka ada. Betul. Macam mana nak bayar sebulan gaji hanya untuk bayar peguam untuk buka file? Semata-mata nak anak duduk dengan kita. Kan? Itu yang mereka alami sebenarnya. Betul. Jadi bila kita bercakap tentang program kita ingin mendengar denyut nadi rakyat. Kami maklum JPW ataupun kerajaan tidak dapat meluaskan sayap lah. Betul. Bantuan untuk semua. Tapi advokasi ini bertujuan memberitahu kumpulan di luar sana apa yang awak boleh pertahankan, perjuangkan, dan terus ada dia kit dia. Jadi dan juga dalam usaha ini seperti saya nyatakan, kita bekerjasama dengan negeri, kita bersama dengan persatuan-persatuan guaman, dan juga liputan Kasih Nita ini adalah untuk Islam dan bukan Islam. Kalau bukan Islam, dia mencabar juga. Untuk betul-benar bercerai selalunya memerlukan 2 tahun. Yang itu pun kami sedang perhalusi lagi. Sebab tu saya kata Kasih Nita, Prokit kepada Kasih Nita adalah satu perjalanan. Dan perjalanan ini bagaimana kita dapat menyusun program kita, kerana di sini pegawai-pegawai kami, kita berada di lapangan dan kita mendengar. Saya mendengar daripada saudari Anim sendiri, dan kita dengar daripada orang yang tidak ada apa-apa, yang ada hampir putus asa, dan yang kita suka juga ya, para penonton ni, kita juga boleh mendapatkan yang telah dapat bangkit ini berkongsi kaedah. Sebab kita sebenarnya bila kita laksanakan sesi-sesi ni, dia adalah kita menghormatilah. Betul. Tetapi ada ingin berkongsi bagaimana nak menuntut, dan dia telah menuntut dengan banyak. Itu sebuah baik tu sebenarnya. Dia bangun kerana kalau kita dengar kisah sekarang ya, ada tu dikasari sehingga membawa kepada kehilangan anak. Betul. Beliau juga melalui perkara sama, koma, kehilangan darah. Jadi bila kita laksanakan program ini, kita pun ramai yang tampilkan dapat ingin berkongsi. Betul. Jadi kami harap dengan program seumpama ini, kita dapat mencakupi ramai dan ramai tahu haknya, kerana segala yang perjalanan ini juga kita rakamkan, dan sesi begini juga kita mahu wanita itu tahu ke mana dia ingin pergi, dan di peringkat JPW menerusi pejabat-pejabat pembangunan wanita kita seluruh negara dan Sabah Sarawak, kita bekerjasama dengan kerajaan negeri lah bagaimana kita juga dapat membuat pemadanan tentang apa yang mereka perlukan, sama ada menerusi Kasih Nita ataupun
Di luar Kak Senita juga, tangan JPW ini sentiasa kami hulurkan. Dan kita bukan sahaja mahu anda semua untuk menentang habis-habisan apa yang mungkin berlaku di hadapan anda. Bukan untuk menjadi orang kuat tanpa mengenal apakah erti kekuatan itu kan. Tapi kita nak bagi sokongan supaya yang duduk di luar sana menghadap merintih disebabkan kesusahan yang anda alami, mungkin boleh bangkit, anda munculkan diri anda bersama dengan program Kasinita ini supaya kita tahu apa yang mungkin boleh dipadankan dengan kesusahan dan juga struggle mereka. Tak nak menjanji bulan dan bintang kan? Yes, Seperti mana pertama kali saya jumpa Puan KP, itulah yang dia cakap. Saya tak nak janji bulan dan bintang, tapi kita ada ramai testimoni ibu tunggal yang telah pun bersama-sama dengan Kasinita dan mereka bangkit ada pendapatan sendiri. Bagi mereka yang dah susah, mereka rasa macam tak ada jalan buntu. Tak ada jalan lagi. Jalan buntu sahaja yang mereka nampak. Apa yang mungkin Puan KP nak berikan sepatah dua? Jadi yang ini kita gerak jauh sedikit lah. Bukan kita lihat dari luar daripada kontes Kasinita. Seperti saya nyatakan, kita juga bekerjasama. Kalau kita lihatlah sebenarnya inisiatif-inisiatif kerajaan ni banyak. Cuma yang ini dia ada syarat-syaratnya. Jadi contoh kalau nak jadi usahawan, nak membolehkan layak perlu ada SSM dan juga berdaftar dengan dia kena ada SSM dan dia kena berdaftar dengan ada lagi satu. Jadi sekarang nak panggil tak boleh nak ingat pula. Jadi yang ini dia berterusan. Dia and then somehow lah kan saudari Ani bila datang tu, bila kita duduk wanita ini dia memang saya rasa kekuatan wanita ni bila kita duduk bersama-sama, mereka bercerita, bila mereka mendengar cerita satu orang, mereka jadi lagi kuat dan sebenarnya mereka berjumpa titik mana yang dia boleh pergi. Dan jadi bila kita bangunkan wanita itu, okey, selepas Kasinita sebenarnya kita letakkan keutamaan juga mereka akan melalui program lain yang kita panggil program penjanaan pendapatan pula. Jadi dan saya lihat wanita ni sebenarnya bila tahun lalu kita sediakan peguam, untuk saya kita pun this is a calculated risk. Kita khawatir boleh ke kita dapat. Lepas tu lawyer-lawyer ni pun kita tak dapat bayar seperti kes-kes di luar sana. Tetapi Alhamdulillah bila saya pergi program saya tak tanya siapa ada kasih Rita. Mereka datang, mereka ucapkan terima kasih. In fact, itu yang ni. Tetapi kalau saya boleh patah balik sikit juga, pada bulan puasa saya pergi program juga. Mereka datang, mereka kata sangat bagus. Jadi bila mereka bertemu, mendapat maklumat dan mereka dari situ mereka semakin berani bereksplorasi dengan maklumat-maklumat. Sebenarnya program kerajaan ni banyak. Dan kalau macam tadilah, kalau mereka tidak pasti, kami akan membuat pemandangan, kami akan bantu. Jadi berterusan dan kalaulah ada tu bila kita bercakap tentang sokongan psikososial, dia bukan hanya dalam program, kita ajar teknik-teknik. Selepas itu sekiranya ada yang memerlukan, alhamdulillah lah kami di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, lembaga kaunselor juga ada bersama kami, Yayasan Kebajikan Negara juga ada bersama kami, yang juga memang ada siri-siri program-program bersama kaunselor. Dan kalau sangat serius tapi bukanlah berbentuk yang perlu psikiatris ni, kalau bersifat kesihatan itu dia perlu psikiatris, tapi kalau untuk pengurusan emosi, sokongan memang boleh program lain akan menyambut mereka di luar Kasinita. Maknanya dia tidak terputus lah. Yang paling penting sebenarnya perkara ini bukan dia akan jadi dengan satu skip mata saja. Dia ada progres, dia ada proses dan ada ikatan ukhuwah yang perlu dibina kan, supaya mereka sentiasa mempunyai bahu untuk disandar lah. Terima kasih banyak-banyak. Itu adalah satu penjelasan yang cukup luar biasa. Mungkin ini adalah pengenalan awal kepada anda tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui apakah yang kita akan sampaikan dalam episod-episod yang lain dalam Suara Kasih Podcast. Dan terima kasih juga kepada pihak Jabatan Pembangunan Wanita kerana memberikan satu peluang untuk kita terus sahaja memberikan sokongan kepada ibu-ibu tunggal dekat luar sana. Baru saja bersama dengan saya ini adalah Puan Hanani Sapit, kita Ketua Pengarah daripada Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih Puan. Terima kasih saudara Ani. Dan lagi mungkin ada ramai lagi yang akan kita bawakan dalam Suara Kasih Podcast. Sekian sahaja saya Ani Mizati. Sehingga kita bertemu lagi di lain episod Suara Kasih Podcast.